Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya terbaca dalam 2-3 hari ni di media sosial Instagram dan dekat trade pun ada iklan-iklan yang menawarkan bantuan buat assignment ataupun bantuan jawab exam kepada certain universities, right? Dan saya pun terpanggil untuk melihat bagaimana OUM juga terkesan dengan perkara ini apabila ada iklan menawarkan kepada pelajar-pelajar untuk jawab soalan assignment mereka. Wow. Dengan bayaran serendah RM50 satu soalan. Wow. Okay. Macam ni lah, kepada mereka yang buat kerja-kerja macam ni, okey lah, you all tak fikir halal haram. Kalau you bukan orang Islam, you tak nak fikir halal haram, tak apalah. Dan you nampak benda ni sebagai peluang untuk you buat bisnes, tak apalah. Okay. And then kalau boleh, you all pun tak geti nak fikir tentang adab. Okay, tentang adab orang nak belajar semua. Itu pun tak apalah. Okay, you punya hak. Salah tetap salah. Okay, tetapi kepada para student, okay, sama ada universiti OUM ataupun universiti lain yang melihat adanya iklan-iklan yang menawarkan khidmat bantuan buat assignment, jawab soalan exam ni, bagi saya, you all fikir sendirilah. Okay, anda belajar dengan duit, dengan kederat anda. Di manakah nilai, the values, apa yang anda belajar itu, kenikmatan anda sebagai seorang student untuk belajar dan menjawab soalan daripada diri anda sendiri. Kalau anda gunakan khidmat orang lain, khidmat assignment helpers lah contohnya, berkat ke tidak? Kita dah masuk bab berkat dekat sini. Berkat ke tidak apa yang anda belajar ni? You spend the money, anda ada tu yang belajar separuh masa. You bekerja, you cari duit siang malam, and then duit tu you bayar ke orang lain yang buatkan assignment. Baik orang itu yang ambil you punya master ataupun degree. Betul tak? So kepada student, beware. Okay, janganlah nak senang lenang memberikan duit kepada all these assignment helpers ni. You buat sendirilah. You belajar, you jawab soalan sendiri. InsyaAllah boleh. Assalamualaikum.